Betul ke si Dominic hampir mengalahkan Obafemi? Jom kita sembang apa yang berlaku di Raw semalam. By the way, welcome to Uso. So what up, welcome to Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hang Uso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku dah keluarkan video baru, bermakna dah keluar di atas notification anda itu. Yang mana-mana boleh masuk grup Telegram aku, boleh tekan link dekat bawah sana, and then korang boleh join grup Telegram aku. Ni, hari ni aku nak promote, sebelum kita nak review Raw semalam, aku nak promote satu tali pinggang OG OL WWF Big Eagle Championship. WWF punya ni zaman-zaman Attitude Era, Stone Cold pegang, The Rock pegang, Undertaker pegang. Yang hari ni Hang Uso pegang. Kalau korang berminat nak dapatkan replika ini, besi ni, korang boleh pergi dekat Facebook Kedai Gusti. Harga dalam untuk belt ini dalam 1000 lebih, tapi korang guna promo code Hang Uso 35, korang boleh dapat harga 6 ke 700 sahaja. Ikut pada design ni. Smart ni, Big Eagle ni, nak dapatkan boleh pergi ke aku punya Instagram, aku punya ataupun TikTok, kau boleh DM aku kat situ, ataupun terus pergi ke Facebook Kedai Gusti dan kau boleh DM terus cakap nak beli tali pinggang ini daripada video Hang Uso, and pakai promo code Hang Uso. Alright? Clear? Jom kita review Raw semalam. Opening Raw kita dapat tengok Bloodline memeriahkan opening Raw, yang di mana kita dapat tengok yang Roman Reigns meminta crowd acknowledge Jey Uso, acknowledge Jimmy Uso, dan last sekali Roman Reigns mengalungkan ulu falah yang berwarna coklat-coklat cair kepada newcomers, the new insider untuk Bloodline ini, iaitu Jacob Fatu. Dan Fatu pun ada kata-kata yang dia kata dia tak akan dengar arahan daripada Jimmy dan juga Jay, dia hanya dengar arahan daripada the OTC Tribal Chief sahaja, iaitu Roman Reigns. So selepas settle seremoni itu apa semua, diorang pun turun bawah, dan Roman berborak-borak dengan pelakon yang diberi nama Eric Andre, pelakon Netflix lah. Ada movie Netflix ke series Netflix namanya Little Brother, dia bersama John Cena. So dia nak mempromosi lah orang kata cerita tu. Dan kemudiannya hujung-hujung tu dia pergi bantai pula, pegang ulu fala si Jacob Fatu ini. Jacob Fatu pun menyerap, dia terus angkat si Andre tu ke dalam ring, keluar masuk atas ring, kena bantai mat. Hampir nak buat big splash. General Manager Adam Pearce turun, security turun, Roman Reigns datang nak menenangkan Jacob Fatu. Jacob Fatu pun turun daripada penjuru ring itu. Kemudiannya Roman Reigns kata, nak buat apa lagi? Jacob Fatu dapat green light, dia terus buat tu big splash dekat si Eric Andre itu. Mula sekali dah tobat dah member, turun bawah. Roman kata, sekali lagi lah. Apa lagi? Naik atas si Jacob, buat satu lagi big splash. Kemudian first segment pun dah menghangatkan Raw, dan kita dapat tengok yang si Eric and Andre itu terkontang-kanting lah dekat atas tu. Amat jahat ya. Bloodline ni, nampaknya Bloodline akan heal kembali. Nampak gayanya. Lepas tu kita ada first match, Io Sky versus Raquel Rodriguez untuk Queen of the Ring, ke second round punya lah. So match ini aku mengharapkan Raquel Rodriguez yang menang, akan pergi ke final. Tetapi apakan daya, Io Sky yang menang selepas dia buat moonsault dia tu, and then Raquel pun tak boleh nak buat apa, pin settle, Io Sky ke final lah. So dia akan bertemu sama ada Liv Morgan ataupun Charlotte Flair. Sama-sama kita nantikan SmackDown Sabtu ini. Kemudiannya kita dapat tengok yang Liv Morgan meminta curse dekat Danhausen untuk curse si Obafemi itu, supaya Dominic dapat pergi ke King of the Ring, final King of the Ring dekat Riyadh nanti. Dia minta Danhausen curse Obafemi, tapi Danhausen pun buat layan tak layan saja. Dia apa yang dia minta, dia nak human money kan. Walaupun Liv Morgan pakai baju si Danhausen, tak diherannya. Lepas tu kita dapat tengok Chad Gable versus Rusev. What a match. Amazing match.
memang sekarang ni favourite wrestler aku adalah Chad Gable. Aku memang sangat minat dengan dia, dengan badan yang sangat-sangat solid. Gila mat, badan idaman tu kan. So match ini dimenangi oleh Chad Gable selepas dia buat angle slam dan juga ankle lock dekat si Rusev ini. Rusev pun tap out, and then lepas je kalah, Eden Page datang naik atas pergi bantai lah si Chad Gable. Kemudiannya datang dua luchador, Dragon Lee dan juga Rey Mysterio, membantu Chad Gable untuk menenangkan keadaan. Dia bantai-bantai sikit si Eden Page dengan Rusev itu. Si Rusev dengan Eden Page pun belah lah. Lepas tu dapat standing moment antara Chad Gable, Rey Mysterio dan juga Dragon Lee. What a moment. Lepas tu kita dapat tengok yang segmen Roman dan juga The Usos, yang Roman meminta untuk mensenyapkan LA Knight. Sebab kita tahu sekarang ni LA Knight sangat anti dengan The Bloodline ini, sampai dia marah-marah dekat Adam Pearce yang dia kata Adam Pearce ni melebihkan Roman, melebihkan Bloodline. Lepas tu Roman bagi tahu yang dia akan hantar Jacob Fatu untuk settlekan si LA Knight ni. Tetapi Jey Uso kata, kami ada, biar kami settlekan. Okay, lepas tu teruslah segmen LA Knight. LA Knight macam biasalah tee up crowd dekat itulah, aku pun ingat kat mana. And then kemudiannya datanglah Jay dan juga Jimmy. Lepas tu bertengkar mulut lah antara Jay dan juga Jimmy. Jay kata kau kena acknowledge aku sebab kau kalah dengan aku dekat SmackDown hari tu. Si LA Knight pun cakap okay, I acknowledge you in my dia carut lah mat. Dah bergaduh, gocoh punya gocoh. Dah ambil steel chair tu, hampir nak kena hempuk si LA Knight tu. Sekali datang Jacob Fatu, settle. Dia buat terus tonggan dead grip. Tamatlah sudah Al-Kisah LA Knight. Senang saja nampak. Roman suruh datang, tonggan dead grip, settle. Senyap mulut LA Knight tu. Si Jay dengan Jimmy tu tak ada nak buat apa dah. Mulut aja lebih. Boring. And then lepas tu kita dapat tengok yang Charlotte Flair versus Roxanne Perez. So match ini kira pre-match lah sebelum dia lawan dengan Liv Morgan Sabtu ini di SmackDown. Dan kita dapat tengok match ini agak huru-hara sedikit. Adalah interfere daripada Liv Morgan dan juga Alexa Bliss, dan hujung-hujung tu hampir Charlotte Flair nak kena pop rocks. Tetapi dapat diselamatkan ataupun dapat di counter oleh Charlotte Flair. Liv Morgan pula kena marah dengan Jessica Kaka, referee tu. Alexa Bliss ambil peluang, naik atas, pergi bantai sikit Roxanne Perez tu, terus tergeliat member. Apa lagi, Charlotte Flair buat submission, ref pun nampak, tap out, settle, Charlotte Flair menang lah. So hari ni adalah semalam adalah hari gelap untuk Judgment Day lah, kan. Tapi jangan lupa kita ada seorang lagi wakil Judgment Day untuk King of the Ring ni. Nanti kita akan sembang. Lepas tu kita ada segmen Javon Evans dan juga di-interrupt oleh ini pekerja bagus ni, walaupun injured tetap datang kerja. Datanglah Division, Logan Paul dan juga si Austin Theory itu, yang di mana Logan Paul cakap, kita orang ni dah lama tengok kau ni Javon, kau ada potensi, badan kau solid, crowd okay over dengan kau, apa kata kau join Division? Si Javon tak nak tolak kan? Bukan tak nak sebab apa, masuk Division si injured aja, takut lah kan si Javon kan. Orang kata dah lah, dia lah future kan, masa depan panjang lagi, umur muda lagi, takkan nak masuk injured terus. Pening. So ada tolak apa lagi, bergaduh lah member, terus panggil ref, and ada match terus antara Javon Evans versus Austin Theory. So match okay, lawan sana terbang sini, terbang terbalik sini, hampir sahaja Austin Theory nak kena OG cutter daripada Javon Evans. Dia nak buat OG cutter je, pusing, pam, kena spear daripada Braun Breaker. Match terus DQ. Javon Evans kena bantai kau-kau dengan Braun Breaker. Tiba-tiba berkumandang lagu Street Profit, datanglah Angelo Dawnskin dan juga Montez Ford pergi bantai si si Braun Breaker. Habislah, lunyailah Braun Breaker, dan dah set up dah satu match yang dah confirm dekat Night of Champion nanti. Seth freaking Rollins akan berlawan dengan Braun Breaker. Stipulation dia Steel Cage match. Wah, tak sabar aku. Mungkin akan menjadi opening match dah di cakap awal kan. Jam yang pertama maksudnya akan jadi opening match lah kan. Steel Cage opening match. Harap tak mengecewakan lah ya. Lepas tu kita ada segmen Roman dan juga Jacob Fatu, yang kita dapat tengok Roman Reigns membisikkan sesuatu dekat Jacob Fatu. Mula-mula Roman bagi tahulah yang dia okay, kau dah buat kerja bagus, kau dah diamkan si LA Knight, sekarang ni dia bisik apa tu, dia macam
kill. Macam something yang dia nak kill tu. Siapakah yang dia nak kill tu? Adakah LA Knight ataupun si ada Usos tu? Sama-sama kita nantikan Raw akan datang. So last sekali, main event. Oba Femi versus Dominic Mysterio. What a match, what a crowd. Crowd pun gila-gila. Fit kau-kau match 2 ni. And then kita dapat tengok Dominic dah buat 619. Siap selit tu, tukul lonceng tu kat dalam kasut tu, buat 619. And then buat frog splash. Ingatkan dah menang kan Dominic, semua dah bersorak sekali baru one aja kena tolak member. Lepas tu si JD McDonough pun datang nak kacau. Dah macam handicap match dah aku tengok match diorang ni. Apalagi Oba pun tak kisahlah 2 ke 3 ke 4 ke. Kalau silap-silap ref nak masuk pun tak ada hal. Ada langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar sini, langgar sana, langgar sini. Dia campak sekali si Dominic tu, buat FFG sekali, pin settle. Aku ingatkan adalah Brock Lesnar nak interfere, tak ada pula. So Oba Femi menang clean dan dia dah pergi final lah. Dah secure dah dia punya tempat dekat King of the Ring final nanti. Dia akan bertemu sama ada Javon Evans ataupun Jey Uso. Sama-sama lah kita nantikan. Next opponentnya pun macam aku mengharapkan Jey Uso lah bagi sengit sikit kan, supaya Raw minggu depan akan over sikit. Uso seorang yeet, seorang hu kita tengok macam mana. Macam menarik diorang punya promo tu. Kalau sekiranya Jey menang kat SmackDown ni, Raw minggu depan promo Oba dengan Jey confirm solid kau-kaunya. And then di penghujung tu kita dapat tengok yang Oba Femi memberi ucapan sedikit yang dia kata dia akan pergi ke dah pergi ke final. Dia kata dia lah mountain you cannot conquer, you cannot climb gitu. Dan dia ada cakap, dia ingatkan Brock Lesnar akan kacau dia hari ni. Ingatkan kita je yang rasa benda tu. Rupanya dia pun rasa yang Brock Lesnar mungkin akan kacau dia dekat match ni. Tetapi tidak lah kan. So ada rumours mengatakan berkemungkinan Oba Femi akan dikacau di Night of Champion nanti. Lepas tu dia nak set up dekat mana kan? Takkan nak set up dekat SummerSlam. Tapi pun macam menarik juga kan. Takkanlah Gunther tak dapat Brock Lesnar tak dapat retirement match lawan dengan Gunther. Kalau dia set up ada kacau dekat Night of Champion, mungkin dia nak set up dekat SummerSlam lah kan. Tapi itulah dekat WrestleMania ada bagi hint-hint yang Roman akan lawan dengan Oba. Macam mana ni kan? Tak apalah, kita tengok je lah apa yang WWE yang nak sajikan dekat kita. Alright, itu je yang berlaku di Raw semalam. Apa pandangan korang? Boleh komen dekat bawah. Kita jumpa lagi next video. Yang berminat dengan tali pinggang tadi tu, Big Eagle tadi tu, korang boleh dapatkan di kedai Gusti, ataupun korang terus PM aku sahaja dekat TikTok aku. Link TikTok aku dah sediakan kat bawah. Kita jumpa next video review SmackDown Sabtu ini, Ahad ini. Alright, 4 huruf 1 perkataan. Yo. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.